Macam mana saving tahun ni? Okey tak? Saya percaya tuan-puan yang buat simpanan dalam bentuk emas ataupun tabungan dalam bentuk emas, simpanan tuan-puan makin lama makin okey. Betul tak? Dan untuk tuan-puan yang buat simpanan dalam bentuk cash ataupun tunai, ada yang berjaya tapi tak ramai. Dan ramainya saving diorang mesti susah untuk bertahan. Betul tak? Kebiasaannya mereka yang menabung dalam bentuk emas ni ataupun tabungan emas ni cakap je 1 gram 1 bulan RM100 setiap bulan. Tapi sebenarnya mereka menabung lebih. Sebab apa? Sebab akan adanya gaji OT, gaji bonus dan sebagainya. Apabila dapat je gaji OT, gaji bonus, mereka terus top up ke simpanan emas untuk kekalkan kekayaan mereka. Bila tuan-puan dah tahu cara ni, kekalkan cara ni dan buat secara istiqamah. Tanpa kita sedar, simpanan emas kita makin bertambah. Jadi untuk tuan-puan yang simpan dalam bentuk emas, tahniah saya ucapkan dan kekalkan cara ni hingga tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Untuk tuan-puan yang baru nak mula, jangan tangguh-tangguh lagi. Mulakan dengan azam baru untuk buat simpanan dalam bentuk emas. At least 1 gram 1 bulan. Cuba dulu baru tahu. So, dapat satu, cek komen. Jangan lupa follow.